Betul ke dia modify rendah-rendah macam ni? Hai kawan-kawan, ini hari kita ada sebuah kereta nampak. Walau dia modify, tengok. Modify kau-kau rendah. Betul ke ni? Tengok. Banyak rendah tu. Ha? Betul ke dia modify rendah-rendah macam ni? Tangan pun tak boleh masuk. Tak boleh tu. Ha. So anda tahu apa masalah ini sebenarnya? Bukan customer mau modify lower, bukan. Macam mana mau jalan? Sebenarnya ini adalah C200 W205. Dia pakai ASAS. Okey, ASAS tu mana kalau rosak dia akan jadi macam ni. Jadi anda akan sarai tepi jalan. So jika masalah macam ni, apa solution? Tukar loh, tak boleh buat apa. Jika anda nak tukar cara lain boleh. Masuk adjustable. Masalah pun boleh selesai. Okey, jika anda adalah owner kereta pakai C-Class ASAS punya atau E-Class ASAS punya, anda boleh komen di ruang komen jika anda ada pendapatan yang lain.